Kalau anda ada emas lama yang bengkok, kemek, calar, patah atau rosak, jangan terus ingat nilainya jatuh. Sebenarnya emas ni masih lagi boleh dijual dengan harga tinggi mengikut harga semasa. Tak kira sama ada emas tahun ni berketurunan 835, 916, 999, Public Gold menerima dengan pelbagai jenis emas untuk urusan jual beli balik emas. Inilah kelebihan Public Gold. Public Gold bukan saja menjual emas, malah turut membeli emas daripada orang ramai. Malah ramai pemilik kedai emas dan juga arah nur yang menjual emas mereka kepada Public Gold kerana harga buyback yang kompetitif mengikut harga pasaran semasa. Dan yang paling menariknya, Public Gold tidak cerewet dengan keadaan fizikal emas tersebut. Walaupun emas tu dah bengkok, calar, kemek, patah pun sudah tidak cantik, ia masih boleh dinilai dan dijual berdasarkan berat serta keturunannya. Okey, bagaimana prosesnya? Mudah sahaja. Yang pertama sekali, anda perlu ada akaun emas kat Public Gold. Dia akan sahkan akaun anda. Yang kedua, emas akan ditimbang terlebih dahulu. Ketiga, keturunan emas akan diuji. Selepas urusan selesai, bayaran akan dikreditkan ke dalam akaun bank anda. Cuba semak di rumah anda. Mana tahu ada emas lama yang sudah tidak dipakai, daripada disimpan begitu saja, lebih baik anda tukarkan kepada tunai atau gunakan nilai tersebut untuk tujuan kewangan yang lebih bermanfaat seperti melesaikan hutang anda. Jika anda ingin menjual emas anda di Public Gold, boleh PM saya akan tunjukkan langkah demi langkah cara menjual emas dengan cara yang selamat dan membantu anda mendapatkan nilai yang tinggi. Untuk lebih banyak ilmu emas dan juga kewangan, boleh follow saya rapat-rapat.